Bila kita bercerita tentang autism ni sebenarnya dia bukan merupakan satu penyakit. Dia hanyalah satu gangguan spektrum terhadap perkembangan kanak-kanak saja. Mungkin gangguan itu adalah gangguan pada otak yang mengganggu perkembangan dia, behavior dia untuk melalui fasa dari satu step ke satu step. Dan autism ni adalah satu diagnosis yang didiagnoskan selepas umur dia 24 bulan, bermaksud umurnya 2 tahun. Kenapa kita lihat selepas 2 tahun? Sebab perkembangan kanak-kanak kita boleh melihat selepas 24 bulan sama ada dia boleh bercakap dengan baik, dia boleh menguruskan rutin harian dengan baik, boleh mengaturkan contohnya arrangement of mainan dengan baik pada umur itu. Jadi bila dia melebihi umur itu, masih lagi dalam fasa perkembangan kognitif dia yang agak slow, jadi dari situ ada possibility yang boleh didiagnoskan sebagai autistik. Cumanya yang saya boleh tekankan, autistik ni bukanlah satu penyakit. Autistik hanyalah gangguan spektrum sahaja terhadap perkembangan kanak-kanak. Itu stigma yang selalu kita jumpa. Ramai yang menyatakan, oh anak sakit ke autistik ni? No, autistik sangat-sangat satu benda yang perlukan attention oleh support system daripada orang luar. Dia bukanlah satu penyakit. Itu yang memang saya tekankan lah, sebab sebenarnya once you sebut tentang penyakit, ia akan melibatkan sensitivity towards parents sebenarnya. Sebab terutamanya parents-parents yang in denial dari diagnoskan anaknya autistik sebenarnya. Sebab autistik ni bukanlah satu penyakit yang perlu diwar-warkan, oh ia adalah penyakit, perlu on medication, perlu ambil ubat. Tak, dia hanyalah perlu bantuan dari support system yang ada saja untuk perkembangan dia, untuk dia melakukan rutin-rutin dia. Itu yang saya fahamkan tentang autistik. Dan kalau kita tengok data, autistik ni satu daripada 150 kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia ni didiagnos autistik.